Sebab tu, kita kalau boleh kena tukar termostat kita ni bila sampai tempoh dia. Itu 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita ada sebuah Pro 2 Myvi. Okey, apa yang berlaku dekat Myvi ni sebenarnya tak ada apa yang berlaku pun. Tapi owner nak buat major service. Major service, salah satu major service yang dia nak buat ialah dia punya cooling system. Dia minta kita servis balik cooling system dia. Okey, seperti mana yang saya selalu pesan, kalau boleh tukarlah termostat. Kalau mileage kita tu dah 100,000, 80,000 pun kalau boleh dah tukar dah. 80,000 hingga 100,000 tu tolong tukar termostat. Kenapa? Sebab contoh, tengok. Kita tak tahu keadaan termostat kita kat dalam macam mana. Ini. Contoh, Myvi ni nasib baik owner minta kami buat major service dan nak tukar dia punya termostat sekali. Sebab kalau saya tak buka ni, saya tak tahu keadaan termostat dia ni macam ni. Kalau keadaan macam ni, tak lama, apa jadi? Termostat dia ni buka tak cantik. Bila buka tak cantik, laluan air tu tak smooth. Apa berlaku? Enjin tak boleh sejuk dengan baik. Kalau enjin ni tak boleh sejuk dengan baik, agak-agak berlaku overheat tak? Yes, ada risiko atau ada peluang untuk berlaku overheat. Jadi, nampak? Sebab tu, saya minta tolong tukar termostat bila dah sampai tempoh dia. Ada orang kata, bang, saya pakai 200,000. Tak ada masalah lagi. Itu rezeki. Ini untuk mengelakkan. Kita kata apa? Mencegah lebih baik dari membaiki.